Anggota penguatkuasa MBR ditumbuk ketika operasi SITA. Ipoh, Operasi Penguatkuasaan Majlis Bandaraya Ipoh MBR terhadap sebuah restoran di Menglembu di sini bertukar kacau selepas seorang anggotanya didakwa ditumbuk individu yang cuba menghalang tindakan sitaan. Ketua Polis Daerah Ipoh, Asisten Komisioner Abang Zainal Abidin Abang Ahmad berkata pihaknya menerima laporan pada jam 6.43 petang Rabu daripada seorang anggota penguatkuasa MB berusia 40 tahun yang mendakwa menjadi mangsa kejadian berkenaan. Menurutnya, siasatan awal mendapati provokasi bermula apabila seorang pekerja restoran terbabit tidak berpuas hati dengan tindakan menyita kerusi dan meja premis berkenaan. Susulan aduan daripada Jabatan Kesihatan B, suspek mengeluarkan kata-kata kesat serta cuba menghalang anggota penguatkuasa daripada menjalankan tugas rasmi.